Hai semua, nama saya Fakihah Darwisha dan saya dari kelas 3A2C akan membentangkan tentang tajuk penyakit jantung. Untuk pengetahuan korang, penyakit jantung ialah satu keadaan apabila bahagian jantung termasuk saluran darah jantung, lapisan jantung, injap jantung dan otot jantung mengalami masalah. Terdapat beberapa simptom penyakit jantung yang kita semua boleh kenal pasti. Antaranya, yang pertama ialah sakit di bahagian dada disebabkan oleh arteri tersumbat dengan kolesterol yang banyak. Kolesterol yang banyak terjadi apabila kita mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat seperti tidak mengamalkan pemakanan, suku-suku separuh, tidak bersenam dan sebagainya. Seterusnya, anggota badan mula membengkak. Anggota badan seperti kaki, buku lali akan membengkak. Jantung tidak dapat mengepam darah dengan kadar yang optimum kerana arteri itu telah tersumbat. Kali ialah gusi berdarah. Bakteria pada gusi yang berdarah akan masuk ke salur darah dan menyebabkan radang pada organ jantung. Hal ini menyebabkan perkara ataupun penyakit lain terjadi disebabkan selain daripada penyakit jantung. Jadi berikut merupakan perbezaan antara jantung sihat dengan jantung tidak sihat. Okey, mari kita lihat daripada jantung sihat dahulu. Kalau korang boleh nampak, jantung sihat dia berwarna merah dan dan mengepam dengan lajunya. Tetapi jantung yang tidak sihat akan ada lingkaran kolesterol, lingkaran yang berwarna kuning atau dikenal sebagai kolesterol. Kerana kolesterol ini terjadi disebabkan apa? Disebabkan oleh pemakanan atau gaya hidup yang tidak sihat. Jadi jom kita cuba bandingkan dan cuba cek sama-sama adakah kita tergolong dari golongan jantung yang sihat ataupun jantung yang tidak sihat. Jadi sekarang kita dah tahu antara perbezaan antara jantung sihat dengan jantung yang tidak sihat. Jadi, jom kita menelusuri lagi tajuk ni dengan mengenal pasti jenis-jenis penyakit jantung. Okey, yang pertama kita ada penyakit injap jantung. Penyakit injap jantung ni berlaku apabila pintu bagi darah yang berpindah daripada satu ruang jantung kepada ruang yang lain mengalami masalah. Yang kedua, kita ada kardiomyopati. Kardiomyopati ini berlaku apabila keadaan otot jantung menjadi tebal, mengembang dan mengeras yang tidak dapat mengalirkan darah kadar yang optimum. Jadi kita tahu apabila kadar darah tidak dilancarkan atau tidak dibebaskan pada kadar yang maksimum, ini akan menyebabkan kesukaran untuk kita bernafas kerana darah mengandungi oksigen. Dan akhir sekali, masalah rentak atau aritmia. Masalah ini berlaku apabila jantung mengepam darah mengikut rentak yang tertentu yang tetap. Ia dikawal oleh aktiviti elektrik yang berlaku di dalam jantung. Rentak jantung bermasalah bersamaan dengan fungsi jantung yang akan terjejas. Contohnya, atrial flutter. Jadi, sekarang marilah kita memahami ataupun kita mengetahui cara-cara untuk mencegah penyakit jantung kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, yang pertama, kita hendaklah sentiasa aktif dalam melakukan aktiviti riadah. Jadi, kebanyakan kajian ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri telah kita semua rakyat Malaysia untuk meluangkan masa ataupun melakukan aktiviti riadah sekurang-kurangnya 30 minit paling sedikit selama untuk 3 hari dalam seminggu. Yang kedua, kita boleh melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pemeriksaan kesihatan ini boleh dilakukan di klinik swasta ataupun klinik kerajaan. Itu semua bergantung pada pilihan kita. Dan yang terakhir, menangani stres dengan bijak kerana apabila kita stres, kita lebih cenderung untuk makan dengan lebih banyak, untuk mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat dan sebagainya. Jadi ini mendorong kita untuk mengalami ataupun untuk kita ke arah penyakit jantung. Saya rasa itu sahaja saya punya perbentangan. Segala masalah ataupun kecuaian saya harap para penonton dan juga pensyarah saya dapat maafkan. Sekian sahaja, terima kasih. Assalamualaikum.